أنفسنا ومن سيئاتنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, memberi salam dengan harapan um, dapat dijawab dalam ruangan komen tuan-tuan dan puan-puan sebagai tanda anda mendengar uh, suara daripada saya. Itu sebagai satu testing. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang berapa ramai kita malam ini. Sudah ada 39 orang yang berada dalam ruangan Zoom ini. Kita jangkakan bahawa inilah mereka ataupun tuan-tuan perempuan yang sudi nak bersama di dalam grup ini. Ini adalah program kita sebut sebagai satu program tertutup yang mana kita buka secara terbuka dulu. Terbuka secara terbuka untuk nak bersama-sama di dalam grup ini. Apakah nama grup ini? Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun begitu, terima kasih atas respon yang diberi, menjawab salam yang diberikan. Um, Mohon juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, mari kongsikan tuan-tuan dan puan-puan semua bersiaran dari mana. Mohon tuliskan dalam ruangan komen. Sementara mungkin kita mengambil sedikit masa untuk kita punya sahabat-sahabat mungkin ada yang sedang dalam perjalanan on the way nak masuk. Kita ada Ustaz Mahmud dari Terengganu. Kita ada siapa lagi? Rozaliana. Ini adalah Coach Rozaliana. Rasanya CY di TBS. Naik bas nak pergi mana agaknya. Mas Ayu dari Ampang. Nadia Mazlan di Sepang, Selangor. Rafidah dari Taman Sutera Kajang. Khairunisa bersiaran dari Bertam, Kepala Batah. Sabatun dari Lokstak. Haji Sofian dari Brunei Darussalam. Hajah Ainul dari Cyberjaya, Fadlin dari Bukit Jelutong, Fatimah dari Puchong, Rifhan dari Shah Alam, Haji Isa dan Umi Idah dari Gombak, Maizan dari Shah Alam, Iriani, lama tak sebut nama ini, dari Batu Cave, Nailah, Hajah Nailah dari Dengkel, uh, Harlina dari Bilik Gerakan BDQ, kali dah. Hajah Marlinda dari Hulu Langat, Muhammad Syahid saya rasa dari Kuala Selangor, Liza dari Marang, Wan dari Johor, Mas Suza dari Subang Bestari, Nadia Abdul Rahman dari Setapak KL. Alhamdulillah. Jazakumullah khair tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah ini satu program yang kita bukan Affiliates Legacy, satu program yang merupakan program penghargaan kita kepada tim affiliate Academy Synergy. Itu kita nak mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair kepada tim affiliate Academy Synergy yang selama ini berkongsi masa, berkongsi ruang untuk memanjang-manjangkan berita. Sekejap, musuh pula nak pakai spek mata. Oh, tak boleh. Dia jadi, dia jadi tak nampak. Okey. So, malam ini adalah perjumpaan bersama-sama untuk kali pertama bagi mereka yang baru bersama dalam tim ini, tim affiliate ini. Um, Suka untuk saya nak memperkenalkan diri untuk kita nak teruskan perkongsian perdamulan kita dah bertambah lagi ya. Alhamdulillah sudah bertambah lagi. Saya ingat terus sahaja masa mencemburui kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus sahaja. Baik. Okey. Boleh nampak ya? Ha. Tolong tuliskan sekejap. Boleh nampak ke? Dalam ruangan komen. Tak nampak ya? Sekejap. Belum lagi. Sekejap. Bismillah.
Macam mana sekarang? Sudah nampak ke belum? Alhamdulillah sudah nampak. Baik, baik, baik. Saya nak tengok. Tiada ada sijil sahaja. Nampak. Okey, nampak. Saya nampak dah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. So, ini program Affiliates Legacy. Tentu sahaja saya nak membawa tuan-tuan dan puan untuk melihat, nak refresh. Dia punya subjek besarnya adalah nak refresh tentang legacy. Apabila menyebut tentang Akademi Sinergi Ikhlas, we always talk about legacy. We always talk about legacy. Dan bila kita sebut legacy dalam bahasa marhainya, dalam bahasa mudahnya, tuan-tuan dan puan, legacy adalah sesuatu yang bermanfaat, yang kita tinggalkan manfaat gitu kepada mereka, semua persekitaran kita. Dan saya menggunakan persekitaran ini, perkataan persekitaran, sebab saya nak melingkupi, nak merangkum manusianya, uh, haiwannya, tumbuh-tumbuhannya, apa saja persekitaran kita. Kita nak bagi manfaat kepada persekitaran kita, walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Kalau kita boleh sebut dalam ayat yang lebih mudah, apakah itu legacy? Legacy adalah manfaat yang kita tinggalkan kepada persekitaran walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Okey, boleh dapat setakat tu ya? Baik. So, Affiliates Legacy adalah satu program yang kita nak bawakan kepada tim affiliate, tentang peringatan tentang legacy. Apa saja yang kita buat ini berkait rapat dengan legacy. Namun, tuan-tuan dan puan memperkenalkan diri bagi yang mungkin kali pertama kita bertemu. Saya Muhammad Jamil bin Abdul Wahab, merupakan seorang COO, Chief Operating Officer ataupun Ketua Pegawai Operasi di Akademi Sinergi Ikhlas, dan kita bawakan naratif instead of sebelum ini. um, kita selalu menyebut tentang team affiliate. Bila menyebut tentang team affiliate, yang selalu membugar di dalam kepala kita adalah buat kerja, sebar-sebarkan apa saja program, kalau produk-produk lah kan, dan kemudian akan dapat komisen. Dan dia terhenti setakat itu. Umumnya begitu. Sentiasa menyebut tentang perkara material. Hmm, Tinggal lagi bila saya diberi amanah dan tanggungjawab sebagai seorang COO, saya melihat dan berpendapat bahawa budaya yang diamalkan di dalam Akademi Sinergi mesti dirasai bersama-sama dengan semua orang yang terlibat dengan Akademi Sinergi. Dan tim affiliate ini merupakan part of Akademi Sinergi. Mengapa harus dipinggirkan dan budaya ini mesti dihidupkan bersama? Budaya apa? Sekejap lagi kita akan refresh satu persatu. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, supaya budaya ini boleh kita kenang, boleh senang kita ingat, saya nak rebrand. Panggilan kita mulai daripada sekarang bukan lagi team affiliate, okey, bukan lagi team affiliate, tetapi kita namakan sebagai team apa? Team Cool. Tuliskan di dalam ruangan komen sekarang ini, Team Cool. Okey. Adakah anda ingin bersama-sama terus bersama dalam tim Cool? Mari, mari. CEO tu apa saja? Chief Operating Officer. Ya. Tim Cool. Okey. Alhamdulillah. Tim Cool. Okey tak nama ni? Bagi feedback sikit. Okey tak nama Cool ni? Cool. Cool. Saya stop share sekejap. Saya stop share sekejap. Nak baca komen sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey tak nama Tim Cool? Okey, cool. Oh, cool eh. Okey. Katakan. Okey. Okey, sangat Alhamdulillah. Amazing, tiga cool. Very good. Kenapa cool? Saya kongsikan sedikit. Cool adalah akronim kepada Quran untuk legacy. Quran ini bukan hanya sekadar kita baca dan habis setakat kita. Quran ini mesti kita baca dan kita usaha untuk nak fahami, untuk kita amalkan. Dan Quran ini juga kita tak boleh pendam seorang-seorang. Ia mesti disebarkan. Boleh dapat? Sekali lagi. Satu, Quran ini memang betul untuk dibaca, namun kita bukan hanya baca setakat seorang-seorang.
Quran ini kita mesti baca dan kita kena usahakan untuk nak faham. Boleh dapat? Untuk nak faham. Kenapa kita nak faham? Sebab kita nak amalkan. Okey, nampak tak? Boleh nampak tangan saya? Dah tiga dah. Quran ini untuk kita baca. Dia bukan baca sorang-sorang. Kita mesti faham. Kemudian bila dah faham, kita nak kena amalkan. Dan adakah kita amalkan ini sorang-sorang? Tak boleh. Kita mesti sebarkan. Boleh dapat empat poin utama. Baca, faham, amal dan sebar. Very good. Thank you so much. Okey, baca, faham, amal dan sebar. Ini adalah falsafah yang kita bawakan di sebalik pul Quran untuk legasi. Dan ini juga bertepatan dengan hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Quran dan menyebarkannya. Saya masih ingat lagi semasa saya menonton video Ustaz Adi Hidayat. Berapa ramai yang familiar dengan nama Ustaz Adi Hidayat, tulis nombor satu. Berapa ramai yang familiar dengan Ustaz Adi Hidayat? Tulis nombor satu. Very good. Okey. Jadi, terima kasih ramai yang familiar dengan Ustaz Adi Hidayat. Even Tuan Haji Fazrul Ismail juga pernah menyampaikan poin yang sama. Berapa ramai yang kenal Tuan Haji Fazrul Ismail, tulis dua, tulis nombor dua. Okey. So, minimum dua orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, tim kul sekalian, saya nak panggil tim kul sekalian, menyebut bahawasanya apabila kita nak menyebarkan Al-Quran, tidak semestinya kita hanya mesti jadi ustaz-ustazah sahaja. Setuju kan? Tak semestinya. Kita gunakan apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, bagi kekuatan kepada kita untuk kita guna pakai dan kita nak sebarkan Al-Quran. Boleh dapat ya? So, apa saja? No need for us to become only ustaz or ustazah. Tak. Semua orang mesti kena berusaha untuk nak menyebarkan Quran atas kapasiti masing-masing. Sebagai seorang majikan dengan cara majikannya, sebagai seorang seorang staf, sebagai ibu dan ayah mendidik kepada anak-anak, sebagai seorang anak kepada parentnya, sebagai seorang jiran, sebagai seorang adik-beradik, apa saja position kita, kita mahu untuk nak menyebarkan Al-Quran. Okey, boleh ya? Okey. So, dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya nak share semula. Nak share semula. Okey. Apa yang kita bawakan dengan Qul ni adalah sebarkan, dan kenapa berada dalam tim Qul ini, kita nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama sebarkan program Quran, program yang berlandaskan Quran, program yang modulnya kita bawa daripada Al-Quran, dan kita nak minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bantu sebarkan. Okey, sistem nak bantu sebarkan tu nanti itu nanti kita akan terangkan di semasa pada waktu-waktu yang lain. Dan bagi anda yang berada dalam presentation ataupun program ini sekarang, sekiranya anda ada rasa, okey, saya berminat untuk jadi one of team Qul, nanti di hujung program nanti, tim urus setia akan bagi makluman bagaimana cara untuk nak mendaftar. Boleh ya? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. InsyaAllah nanti tim urus setia saya akan iaitu Cik Aimi akan bagi tahulah. Sebelum tu mungkin kalau saya boleh tanya dulu. Okey, boleh saya tanya dulu. Ada yang berminat untuk nak menjadi salah seorang bersama-sama dalam tim Qul, boleh tulis saya tak? Hmm. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Bagi yang menulis saya ini nanti, sahabat tim urus setia saya, Cik Aimi akan follow up anda, insya-Allah. Um, dan insya-Allah kita menghargai kesudian tuan-puan untuk bersama dalam tim Cool untuk nak berkongsi sebaran-sebaran program kita ini nanti dengan cara apa? Adalah bila sebut affiliate biasanya dia ada kaitan dengan commission lah. Insya-Allah memang kita ada sediakan commission atas pendaftaran yang berlaku di bawah link anda, plus
Ini bukan first time ada affiliate program kan CJ? Ya, ini bukan first time. Kita memang dah ada, hanya kali ini kita rebrand, Kak Alina. Kita rebrand daripada team affiliate sebelum ni kita namakan sebagai Team Cool. Sebab apa? Ada budaya yang kita nak bawakan. Okey. Kita tidak mahu hanya apa nama, dalam kepala tu commission commission commission. Bukan. Bukan itu kita punya first priority kita. Commission ataupun ganjaran yang kita kongsikan ini adalah sebagai satu penghargaan daripada Akademi Sinergi kepada tuan-tuan puan-puan yang sudi bersama. We ada Cool Kids. Sudi bersama dengan tim Cool, dan saya nak buat pengumuman. Saya nak buat pengumuman. Sudi tak dengar pengumuman saya? Sudi tak dengar pengumuman saya? Tulis sudi. Sekiranya sudi, katakan sudi. Okey. Saya nak lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Antara penghargaan yang kita sediakan kepada tim Kul ini, tapi tak semualah, ada terma dan syarat lah. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kongsikan hadiahnya, antaranya adalah, hibahnya adalah uh, tajaan umrah. InsyaAllah tajaan umrah. Doakan ini akan jadi. Okey, berapa banyak? Ada dua tempat, dua tiket ke, tiga tiket ke, wallahu alam. Tetapi insya-Allah ada tawaran umrah selain daripada komisen yang boleh dapat. Okey, kita nak kongsikan umrah dan adalah lagi ganjaran-ganjaran lain insya-Allah. Okey tak? Okey tak macam tu? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, insya-Allah. Okey. Ramai yang dah mula doa tu. Teruskan doa kita. Biar Allah Taala yang tentukan. Allah Taala pasti telah menetapkan itu hak Allah Taala. Okey. Namun ini adalah part of ganjaran ataupun penghargaan, um, penghargaan kepada tim Kul sekalian, sahabat-sahabat tim Kul sekalian, yang sebenarnya kita nak bina legasi bersama. Mohon untuk kita semua ada dalam minda kita, dalam hati kita, kita bersama-sama nak membina legasi dengan cara macam mana? Berada dalam platform Tim Cool ini dan kita bantu sebarkan. Mungkin ada yang sebut macam ni, alamak, saya tak tahulah macam mana nak menulis agar nak sebarkan. Jangan risau, insya-Allah dari sudut sistem nak berkongsi tu nanti kita akan go step by step. Boleh ya? Baik. Saya tidak mahu melengahkan masa. Saya nak teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan pengisian kita. Bagi mereka yang dah sedia memang mengikuti Akademi Sinergi, tentu sangat faham dengan budaya Akademi Sinergi. Kita sentiasa berkongsi, live tu percuma ke, berbayar ke, kita tetap nak bagi sesuatu yang bermanfaat. Berapa ramai yang setuju Akademi Sinergi programnya berbayar ataupun percuma, sentiasa tetap bagi yang bermanfaat. Setuju atau tidak, tuan-puan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Tinggal lagi. Um, oh ya, sebelum saya terlupa, program penghargaan seperti ini lebih kurang macam ni untuk Tim Cool, insya-Allah minimum kita akan buat 1 bulan sekali. Ini khusus untuk Tim Cool yang nanti dah daftar semua. Kita akan buat program begini insya-Allah sebulan sekali. Malah kita akan buka juga kepada tim Cool untuk boleh request program apa yang anda mahukan. Ini khusus untuk tim Cool sahaja. Okey, ini benar-benar penghargaan yang kita nak bagi. Okey. Boleh request, nanti kita akan bagi borang nak program apa. Sebut, kita tengok, insya-Allah kita usahakan. Okey. Tapi insya-Allah, ya, ini insya-Allah dalam takwim kita sampai bila-bila insya-Allah, selagi apa orang-orang orang kata selagi hayat dikandung badan kan. Selagi Allah Taala bagi ruang, bagi izin, kita akan buat sebulan sekali. Tarikhnya nanti tim urus dia akan umumkan. Baik ya? Baik. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kita teruskan, sahabat, kita teruskan. Tim Cool, jom kita teruskan perkongsian pada malam ini. Kita nak dapat keberkatan daripada Allah. Jom kita baca surah Al-Fatihah sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Surah yang membawa temanya sinopsis kejayaan dan juga membuka kepada Al-Quran ini. Dimulakan dengan ayat yang pertama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala mengajar kita. Untuk apa? Untuk kita nak buat apa-apa pun, mesti kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mahu dalam apa juga yang kita buat, kita menjadi sedar kita mahukan berkat daripada Allah. Kita mahu menjadi sedar dalam apa juga yang kita buat, kita perlukan bantuan daripada Allah. Termasuklah apabila kita melaksanakan kerja-kerja untuk nak menyebarkan Quran nanti dalam tim Qul, kita perlukan bantuan daripada siapa? Sahabat-sahabat tim Qul? Tentu saja kita perlukan bantuan daripada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang menguruskan sekalian alam. Tidak layak untuk kita mendapat pujian, tidak layak untuk kita sibuk-sibuk menunggu dipuji. Yang hanya layak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang kita lakukan itu adalah atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia mengingatkan kita kepada satu doa yang afdal dibaca, a very powerful doa yang kita nak baca apabila selepas membaca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Macam mana doanya? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama sekali lagi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ar-Rahmanir Rahim menjadi ayat yang ketiga, menjadi penegas kepada ayat pertama bahawasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala suruh kita mengagung Dia. Allah Ta'ala suruh kita sentiasa menta'zimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak tinggalkan kita terkotang-kanting, tercari-cari macam mana cara kita nak mengagungkan Allah. Allah Ta'ala bagi modal kepada kita. Modal dari sudut apa? Jasad kita, fizikal kita, dari sudut intelektual kita, dari sudut perasaan kita, dan dari sudut apa? Dari sudut boleh kita ini nak menghayati apa juga kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud menghayati? Menghidupkan apa yang telah Allah Taala kurniakan. Dan semua yang Allah Taala kurniakan itu, ingat, Maliki Yaumiddin. Allah Taala ini penguasa, pemilik hari pembalasan. Macam mana lifestyle kita, kita mengguna pakai semua modal yang Allah Taala bagi itu, Allah Taala akan audit balik, akan tengok balik, akan cek balik pun. Adakah kita guna pada jalan yang betul ataupun yang tidak? Bila kita sudah faham ayat 1 sampai ayat 4 bahawa hidup kita ni adalah tujuan yang mengagungkan Allah, maka kita nak seal the commitment pada ayat nombor 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah. Hanya padamu kami ini menjadi hamba. Hanya padamu kami buat apa-apa. Hanyalah kepadamu. Kami buat mengikut apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Dan tentu sahaja untuk kami ini benar-benar sentiasa berada pada jalan yang memang Engkau terima, ya Allah. Ya Allah, kami nak sangat pertolongan. Atas apa yang kami dah buat, kami nak sangat pertolongan, ya Allah. Apakah pertolongan itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kami boleh sentiasa istiqamah di dalamnya.
Jalan itu bentuknya macam mana ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka tu. Jalan orang beginilah yang kami nak ya Allah. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salihin. Kerana apa ya Allah? Ini orang yang confirm telah berjaya. Yang memang kau dah bagi job, yang kau telah establishkan. Mereka ini mereka yang confirm orang berjaya. Sebab kau kurniakan nikmat kepada mereka. Kami nak follow cara fikir mereka ini. Kami nak follow cara mereka berkomunikasi, cara mereka bermuamalat, cara mereka bertindak, segala-galanya ya Allah. Dan ya Allah, tolong jauhkan kami daripada mereka yang engkau katakan sebagai maghdub dan juga orang yang zalim. Orang yang engkau murka dan orang yang sesat. Ya Allah. Inilah cara fikir kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat tim Qul sekalian. Kita bina cara fikir daripada surah Al-Fatihah ini menjadi kerangka fikir kita. Ini input awal kepada kita. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita ini refresh tentang tujuan. Kita zoom sekejap ataupun highlight kepada Malik Yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini. Iyyaka na'budu. Okey, iyyaka na'budu. Kenapa dengan iyyaka na'budu? Hanya padamu kami apa dia? Kami sembah. Very good. Hanya padamu ini hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membawa kita kepada ayat yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, okey, kita buat tanda sikit kat sini ya. Iyyaka na'budu ini tentang apa? Kita tentang sembah, tentang kita menjadi hamba. Dan ingat dia perkataan nak budu ini dia adalah fa'il apa? Fa'il mudhari'. Ini adalah refresh tau. Ini refresh. Okey, fa'il mudhari'. Dia hampir sama dengan um, kata kerja dalam bahasa Inggeris disebut apa? Present tense. Okey. Dan bila kita sebut iyyaka na'budu, hanya padamu kami sentiasa sembah, mengingatkan kita ini adalah surah apa? Surah Fatihah ayat nombor 5. Ia mengingatkan kita kepada surah yang ke-51 ayat yang ke-56. Jom kita baca sama-sama dengan mulakan daripada a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Wama dan tidak khalaqtu aku telah ciptakan al jinna wal ins jin dan juga manusia illa kecuali liya'budun sentiasa beribadat kepadaku. Sama tak ni? Sama tak? Sama tak? Dia huruf dia ain, ba, dal. Okey? Sama kan? Okey. Bila kita tengok kepada surah 15 tu ayat 56, kita baca tafsir secara konsistennya. Bila kita dengar juga penerangan daripada para guru kita menyebut tujuan Allah cipta kita adalah untuk apa? Untuk kita ini menjadi seorang hamba. Untuk kita mengenal Allah. Untuk kita ini menjadi hamba Allah. Okey. Ada tafsir menyebut liyak budu ni juga membawa makna mengenal. Okey. Mengenalku. Okey. Mengenal Allah. Dan ini menjadi hamba lah. Ikut perintah Allah. Ikut perintah. Okey. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, ada perilaku, ada perbuatan yang kita kena buat. Betul tak? Okey. Bila sebut saya ini adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah, saya kata saya adalah hamba. Ini ni perkataan hamba ni dia adalah noun ataupun kata nama. Betul kan?
noun ataupun kata nama. Bahasa Arabnya sebut sebagai isim ataupun ismun. Okey. Menariknya, bila kita rujuk kepada Kamus Al-Quran Al-Asfahani, bila kita tengok dia adalah isim, ismun, dia membawa beberapa poin penting untuk kita beri perhatian. Okey, saya nak tulis dekat atas ni ya. Ini dari hamba ni kita tahu dia adalah kata nama. Okey. Kata nama ini membawa kita satu pengenalan untuk kita kenal. Satu lagi dia membawa kepada buat apa. Okey, boleh dapat tak? Contoh, saya Muhammad Jamil bin Abdul Wahab dilantik sebagai COO, Chief Operating Officer di dalam Akademi Sinergi. Itu adalah kata nama. Jawatan lah kan. Kita sebut nama jawatan, dia adalah kata nama. Adakah dia hanya tinggal sekadar oh COO, that's it? Tidak. Dia datang sekali dengan apa? Kena buat apa? Apa tugasnya? Apa kerjanya? Apa peranannya? Setuju tak? Okey. Bila sebut tentang kata nama, ia satu tentang pengenalan untuk dikenali siapa dia, apa dia. Dan nombor dua, isim ini juga, kata nama ini juga membawa tentang apa yang kena buat. Okey. Sebab itu, saya berfikir juga sejenak, bertadabur dengan perkataan isim ini, bila nama saya Muhammad Jamil, Muhammad yang membawa makna terpuji, Jamil membawa maksud indah. Jadi ia ia adalah kata nama kan? Dia adalah kata nama. Maka saya juga kena berperilaku yang sesajaknya dengan nama saya. Make sense ataupun tidak? Saya stop share dulu. Saya ulang dan saya nak dapat respon sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tim cool sekalian. Apabila kita melihat kepada nama isim, dia membawa kepada dua. Satu adalah pengenalan, siapa ataupun apa. Dua adalah kena buat apa. Fi'il dia apa, kerja dia apa, peranan dia apa. Betul? Baik. So, bila kita patah sekejap, kita renung sekejap, kita tadabbur dengan perkataan isim. Nama saya Muhammad Jamil. Jadi nama Muhammad tu satu ada makna dia lah kan. Ada makna dia terpuji, Jamil tu indah. Dan bila kita reflect balik dengan diri saya ni, saya nama Muhammad Jamil, sepatutnya saya punya perilaku perbuatan saya ini mesti membawa makna nama saya. Setuju atau tidak? There you go. There you go. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan tim Cool yang bersama-sama pada malam ini yang berkongsi respon. Thank you so much. Jazakumullah khair. Mulai daripada sekarang, bagi perhatian kepada nama sendiri, dapatkan maknanya. Jika tak dapat maknanya, okey, cari benalah maknanya. Ya, kena jaga nama. Oh, Rozaliana tak setuju. Boleh kongsikan kenapa tak setuju? Semoga kita dapat belajar bersama-sama. Okey. Kalau kata mencari nama tu tengok, tak kenalah dengan makna yang bagus, maka dapatkan nama yang bagus. Kalau eja dengan ha pedas maksudnya panas. Jadi tukar jadi ha bulat. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Jadi kepada parent ataupun parent-parent muda, parent-parent baru yang baru nak bagi nama kepada anak, usahakan untuk memberi nama anak yang ada makna yang baik. Dia bukan semestinya bahasa Arab sahaja, bahasa apa-apa pun boleh. Yang penting dia membawa kepada makna nama yang baik. Okey? Baik. Nama saya ada makna dalam bahasa Parsi. Dr. Shahnaz. Apa maknanya, Doktor? Nanti kongsi-kongsikan. Okey? Alamak, macam betul orang tu garang. Sebab nama saya tak ada makna CJ. Maka carilah makna itu. Okey? Carilah makna itu. Letakkan makna itu. Kalau tak ada makna, berikan makna. Tak ada orang nak letak nama anak dia Firaun, betul? Kan? Betul. Okey. Kita teruskan share. Okey, patah balik. Yang ini bila sebut yang ini liyak budun adalah apa tadi? Liyak budun adalah
tujuan, saya nak tulis dekat sini. Ada sesuatu yang kita kena buat, iaitu tujuan kita mesti buat ibadah untuk seorang diri ke tidak, untuk Allah, memberi kerangka kepada kita. Ibadah ini, bila kita buat sesuatu, kita buat kerana Allah. Satu, mesti buat ibadah kerana Allah. Dan dalam konteks manusia, bila buat sesuatu, buat kita bagi manfaat kepada persekitaran. Okey, ya. Ini dalam bahasa mudahnya lah. Okey, bila kita buat sesuatu, mesti buat kerana Allah. Cara paling mudah untuk buat sesuatu kerana Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara sedarnya kita nak buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita buat sesuatu yang untuk memberi sesama manusia ini, kita buat dengan niat nak dapat redha Allah Taala dengan cara memberi manfaat kepada persekitaran kita. Okey, boleh dapat setakat tu ya. Okey, kita teruskan. Kita nak refresh QSI sekarang. Tadi kita dah refresh tentang tujuan. Ayat seterusnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini adalah ayat nombor berapa dalam surah Fatihah? Dia adalah ayat nombor 6. Selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, perkataan di sini yang saya nak highlightkan, ihdina, tunjukkan kami, dia ada kaitan dengan perkataan huda. Huda membawa maksud petunjuk, dan daripada petikan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 yang sangat popular. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Dalam bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Dalam bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, menjadi bukti kepada petunjuk tersebut dan menjadi pembeza kepada perkara yang benar dan perkara yang salah. So, Quran ini diturunkan kepada manusia, dan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, dia juga peringkat huda yang seterusnya, dia adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 2 hingga ayat 3. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ini hudan ni kan. Tadi kita dah jumpa hudan yang dekat sini. Kan? Lepas tu kita jumpa ni hudan juga. Jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib, wa yuqimunas salah. Ini nombor dua, orang yang sentiasa mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini nombor tiga. So, ada satu, dua, tiga ciri-ciri orang yang beriman. Namun, okey, tengok ya, saya akan petakkan daripada ini, perkataan Alkitab, daripada salat, dan daripada yunfiqun. Ini kita bawakan kepada anda untuk refresh apa? Untuk refresh QSI. Apa dia QSI?
Quran, solat dan juga infak. Okey, Quran, solat dan juga infak. QSI ini mesti menjadi kita punya budaya hidup. Ini mesti dibuat setiap hari. Usahakan untuk dapat buat setiap hari. Dia bukan tentang usahakan untuk boleh buat banyak. Kita belum belum cerita tentang banyak tu. Kita cerita usahakan untuk nak buat setiap hari. Ada baca Quran tak? Alhamdulillah, ada baca Quran. Ada solat tak? Alhamdulillah, ada solat. Ada infak tak? Alhamdulillah, ada infak. Okey. Bila sebut tentang Quran, apa nak kena berlaku? Kita baca. Baca sahajakah? Tidak. Kita kena usahakan untuk nak faham. Membawa kepada dua ini, baca dan faham, dia membawa kepada kita untuk nak kena belajar. Supaya apa? Apabila daripada belajar ataupun learn, ni saya nak perkenalkan ini. Dapatlah kita mengamalkannya. Bila dah dapat amal, kita pun usahakan untuk nak sebar. Dapat tak tadi? Baca, faham, amal dan sebar. Baik. Ideanya usahakan secara literal baca Quran. Okey. Solat, of course, solat ini merupakan satu disiplin. Disiplin ini berkait rapat dengan ada sistem yang kita patuhi. Betul tak? Boleh tak kita solat fardu zuhur sebelum masuk waktu zuhur? Tak boleh lah. Okey, fardu dia tu kan. Dia ada sistem dia. Dia kena masuk waktunya dulu, baru boleh solat. Tapi bukan boleh main solat macam tu sahaja. Ada sistem dari sudut nak ambil wuduknya, ada rukun-rukun yang kena patuhi. Baru betul yang kita buat tu. So, dia ada disiplin, dia ada sistem dekat sini. Ada perhubungan tak semasa kita bersolat? Ya, apabila kita berjemaah, ada sistem komunikasinya tu. Betul kan? Baik. So, di sini saya bawakan kepada anda perkataannya sistem. Saya nak highlight. Okey. Dan juga infak adalah kita ni buat apa? Kita memberilah, beri. Beri ini, beri yang tujuan dia adalah untuk apa? Nak sucikan hati. Nak renggut daripada hati tu rasa apa yang aku dapat ni adalah hasil usaha aku. Kalau aku tak usaha, memang aku takkan dapat. So ini hak aku. Ah, Gaya fikir begitu yang mungkin terbentuk kerana input-input silap yang masuk menyebabkan kita rasa tak nak bagi dekat orang. Dan kalau bagi pun, okey dengar ya, kalau bagi pun ia tidak disertakan dengan cara fikir yang betul. Dia membawa kepada apa? Berinfak tapi nak tunjuk dekat orang. Berinfak tapi sibuk pergi melukakan hati orang yang diinfakkan. Ini adalah cara infak yang tak betul. Okey. So kita berinfak adalah untuk kita nak contribute. Kalau kita guna bahasa Inggerisnya. Sebab kita tahu apa yang kita dapat ini ada hak orang lain dan bukanlah apa yang kita dapat itu sepenuhnya hak kita. So, tiga perkataan ini, iaitu learn, system dan contribute ini akan kita guna pakai sebagai perkataan yang kita nak apply dalam kehidupan seharian. Nanti kita akan tengok macam mana. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, QSI ini umpama satu training. Okey, saya nak bawa ni. Training. Tim Cole, apa dia? QSI ni umpama satu apa? Satu training. Satu training iaitu kita ni latih. Bila training ni sebab nak masuk apa nama pertandingan lah. Contohnya pertandingan badminton. Okey. Siapakah antara nama yang kita kenal sebagai pemain badminton?
Ini dia. Saya bawa tu gambar. Ada Miss Pun Sidik, ada Datuk Lee Chong Wei. Baik. Um, satu perlawanan badminton paling lama lah, paling lama dah sangat lama lah 2 jam. Tapi sangat susah lah nak sampai 2 jam. Maksimum biasa 1 jam setengah dan normal average perlawanan badminton ni adalah selama 1 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, adakah Datuk Lee Chong Wei dengan Datuk Misbun ni, Datuk Misbun ni dia latih Datuk Lee Chong Wei ni sejam je ke? Tuan-puan, sejam je ke berlatih? Tak. Banyak jam berlatih. Kalau tengok dalam jadual um, harian bagi siapa-siapa yang nak berlatih di bawah Nusa Mahsuri ini, satu hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, total dia 6 jam. Itu bukan nak jadi pemain profesional. Baru level pengenalan. Orang profesional saya tak tahulah berapa jam lah. Berjam-jam lah dia berlatih. Betul? Okey? Saya stop share sekejap. Okey. Oh, 20,000 jam sekurang-kurangnya. According to science. Ya, sangat banyak jamnya. Berlatih, 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 berlatih. Yang mana akan digunakan di dalam dia punya pertandingan. Okey, ini saya bawa analogi nak bagi faham. Kita nak QSI ini baca Quran, kita solat, kita infak ini adalah latihan kita, training kita, training buat sungguh-sungguh. Dan bila sebut tentang berlatih ni benda yang happy-happy ke dia susah, tuan-puan? Tim cool sekalian. Berlatih ni dia susah ke dia dia ni happy-happy je? Susah. Susah. Kan? Memang struggle sampai nak muntah. Siapa yang pernah apa nama mengikutilah latihan-latihan sukan lah kan? Latihan sukan ke nak masuk kuis ke? Ya Allah, memang getir betul Haji Isa. Mas Ayu menulis struggle, Haji Sofian tulis susah. Ya betul. Kak Lina tulis perlu tegar. Susah betul. Ustaz Mahmud tulis mencabar. Memang dia sangat susah. Okey. Dan bila dah training tu, dia akan apply dekat mana? Kalau kita sebut tentang pertandingan badminton, dalam court lah. Dekat dia punya tempat dia lah. Dalam perlawanan. Okey. Ini analogi saya nak bawa supaya senang faham. Nak buat QSI itu, dia memang susah. Dia memang mencabar. Dia memang perlukan kesungguhan. Maksudnya apa? Nak baca Quran setiap hari, nak usahakan untuk nak faham, nak solat, nak pada waktunya, nak berjemaah, nak bangun malam. Ya, susah. Nak infak dan nak jaga hati. Susah ke senang? Susah. Dan ini yang kena didahulukan kita buat setiap hari. Menjadi training pada kita. Okey. Dan lepas itu, apabila kita buat kerja, maka kita akan apply perkara-perkara itu dalam kerja kita. Ini dalam bahasa mudah lah. Saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tim cool sekalian. Okay. Itulah yang kita bawakan dengan perkataannya Q yang sebut sebagai Quran itu tadi. Kita bawakan angkat keywordnya adalah learn sebab daripada Quran kita nak kena belajar. Okey. Untuk malam ini saya bawakan dari konteks pengurusan diri sebab LSC ini juga dia adalah satu tools untuk kita nak melaksanakan pengurusan ataupun tools untuk nak melaksanakan leadership dalam bahasa yang sangat mudah. Itu nanti kita memang ada satu program yang khusus untuk LSC tools for management apa tu ataupun untuk leadership. Okey, itu nantilah. Okey. Ceritanya daripada Quran yang kita baca 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 dia membuahkan output pada kita menjadi seorang yang sentiasa nak belajar. Menjadi seorang yang sedar untuk tahu nak improvekan diri. Menjadi seorang yang menggunakan panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan ini untuk nak sentiasa uh, uh, respon dengan apa yang berlaku sekeliling. Menjadi hamba yang sedar. Dan daripada data-data yang dapat input itu, maka bolehlah dilaksanakan bentuk sistem. Membentuk sistem, membentuk disiplin, cara-cara nak melaksanakan dan dia membawa kepada C iaitu contribute. Dan contribute ini ia bukan sekadar hanya melaksanakan sahaja tetapi dilaksanakan dalam keadaan yang
efektif dan efisien. Dilaksanakan dalam keadaan betul, ada disiplin ilmunya. Ia boleh diukur dengan tujuan ia nak nanti nak ditambah baik. Begitu juga dalam tim call ini, apa saja yang kita nak laksanakan nanti, tuan-puan tim call ya, yang nanti insya-Allah nak mendaftar bersama-sama, kita akan bawakan LSC ni punya budaya cara gerak kerja. Yang datangnya daripada QSI, tuan-tuan dan puan-puan, supaya apa? Penyebaran kita ini tersusun, ada sistem, terancang, ada nizam dia. Okey, perkataan dia. Supaya gerak kerja kita ini benar-benar, insya-Allah kita harap sangat Allah Taala bagi impak. Bukan tentang material yang kita nak tuju sebenarnya, tapi kita nak pastikan ia menjadi legasi kepada semua orang. Kita nak ia menjadi legasi. Okey, dalam masa yang sama tentu saja kita menghargai, kami di Akademi Sinergi sangat menghargai um, apa curahan jasa, curahan tenaga tim Kul sekalian. Sebab itu kita prepare dengan penghargaan dan juga ganjaran. Dan macam mana saya sebutkan, insya-Allah antara ganjaran yang menjadi, kalau kita sebut sebagai hadiah lah, hadiah utamanya adalah tajaan umrah. Insya-Allah itu apa yang kita plan. Baik. Dan untuk program yang terdekat adalah pada 11 Oktober nanti akan ada tema 114 surah yang akan berlangsung sebanyak 5 siri. Siri yang pertama adalah pada 11 Oktober 2025. Ini nanti tim kul yang berdaftar akan bantu untuk disebar-sebarkan. Kita nak target seramai mungkin. Kalau tanya nombor, CJ nak berapa ramai? 1,000 orang. Memang saya sebut 1,000 orang terus yang akan bersama-sama untuk nak dapatkan tema 114 surah. Sebanyak 5 siri. Kenapa 5 siri? Sebab kita nak buat supaya habis semua tema 114 surah tu dapat kita cover. 5 siri membawa makna 5 hari. Dan ini kita bawakan juga vibe dia apa? Getar Ramadan. Sebelum Ramadan dapat sudahkan. Jadi bila masuk Ramadan, kita masuk dengan keadaan adalah sedikit sebanyak kita tahu tentang tema surah-surah yang dibaca. Bila mana nanti tuan-puan tim kul bila bertarawih nanti, imam yang datang itu adalah imam yang akan baca mungkin satu juzuk yang ada beberapa surah, kita dah tahu dah. Okey, surah Al-Baqarah ini temanya yang boleh menyelesaikan cabaran dia apa-apa. Ini sangat dekat dengan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Tema 114 surah ini. Kerana apa? Inilah program daripada Akademi Sinergi yang saya mula-mula join sebelum saya bersama Akademi Sinergi dulu. Dan Allah Ta'ala bagi jentikan yang sangat-sangat saya syukuri pada waktu itu. Apa yang saya dapat? Saya dapat ini tau. Oh, macam ni rupanya yang dimaksudkan, yang dimaknakan dengan ayat jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Di sini saya dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. InsyaAllah 11 Oktober 2025, tema 114 surah. Namun, sebelum itu, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ni sebut baru-baru ni dalam program Al-Mulk. Ya, betul. Ajar Mas Ayu. Tim ni cara berdakwah juga kan? Betul, Rusmini Zakaria. Ya, menjadi hamba yang sedang. Baik. Cerita yang program yang kita nak sama-sama tim cool semua akan sebarkan, itu satu part. Tinggal lagi pada malam ini, refresh pada malam ini. Dapat sesuatu ataupun tidak, tuan tim cool sekalian? Dapat tak sesuatu untuk perkongsian pada malam ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Adakah 1 jam yang anda peruntukkan pada malam ini, berbaloi anda ruangkan pada malam ini? Saya nak sangat dapat feedback ini. Sahabat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat, syukur sangat-sangat. Baik. Nanti apabila selesai semua pendaftaran,
Ya, bagi yang nak bersama pada tim call, nanti kita akan semua yang nak bersama-sama dalam tim call nanti akan didaftarkan oleh Aimi, Cik Aimi kita. Mana yang dah daftar, okey, alhamdulillah, tak apa. Mana yang belum daftar nanti, beritahu pada Cik Aimi untuk nak mendaftar. Kemudian, saya nak sangat, jika boleh, mohon sangat, jasa baik untuk tim call sekalian untuk nak kongsikan perkongsian pada malam ini selain daripada cerita tentang menjadi tim cool tu ataupun program tema 114 surah, daripada kita punya cerita refresh tujuan, refresh QSI dan juga macam mana pelaksanaan learn sistem dan juga contribute ini, apakah satu input yang bagi anda itu anda rasa terkesan sangat. Okey, boleh ya? Boleh dapat ya? Yang anda dapat yang terkesan sangat itu nanti tim urus setia Cik Aimi akan kongsikan apa nama Google Form, nanti isikan dalam Google Form. Okey. Dan dalam Google Form tu nanti juga insya-Allah akan disediakan apakah program ataupun perkongsian yang anda mahukan. Okey. Tuliskan yang anda mahukan. Ini khusus untuk tim cool sahaja. Okey. Program apa yang anda mahukan? Program ke apa-apa sajalah. Okey. Plus nanti dalam Google Form yang sama juga akan ada sekiranya ada soalan yang ada apa soalan ataupun apa nak tanyalah. Uh, apa tuliskan soalan tu. Apa sahaja soalan? Apa sahaja soalan? Soalan tentang isu hidup ke apa sajalah. Kalau banyak macam mana? Banyak apa tu? Doktor Coach Yana. Apa yang banyak? Banyak soalan ke apa? Soalan. Boleh, boleh. Tulis dalam tu. Soalan tu. Kalau ada banyak, tulis soalan tu dalam tu. Program kalau ada banyak, tulis juga dalam tu. Okey. Okey. Baik. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat tim Cool yang bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah, mari kita bersama jadikan platform ini, tim Cool ini sebagai platform untuk kita berdakwah. Boleh insyaAllah. So, saya nak jumpa anda juga pada apa nama 11 Oktober ini. Oh ya, program yang 11 Oktober ini untuk tim cool nanti nanti admin akan beritahulah tim urus dia akan beritahulah apa ceritanya. Tu tunggulah kan. Okey. So sama-sama saya nak bertemu anda nanti. Terima kasih. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dengan ilmu kita amal, yang amal kita rasa hanya yang rasa mengenal rasa. Selamat datang ke dalam tim Cool. Satu tim untuk kita sama-sama membina legasi. Dalam masa yang sama juga kita boleh memperoleh ganjaran. Semoga kita sama-sama ada rasa syok. Jazakumullah khair. Tim Cool, you are awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih CJ. Terima kasih CJ. Sama-sama.